Ini antara perfume lelaki yang paling senang pakai dan ramai perempuan suka bau dia. So inilah dia, Montblanc Explorer. Packaging dia simple, smart, memang bagi vibe lelaki yang kemas, matang dan suka nampak presentable tanpa over. First spray je terus rasa fresh dari bergemot. Bau dia macam campuran citrus yang clean dengan sedikit buah, very uplifting, macam lelaki bau siap mandi dan ready nak keluar. Lepas beberapa minit, dia akan jadi lebih woody dan maskulin. Ada bau leathery sikit, ada patchouli dan ada vibe macam bau Aventus. Tapi lebih soft, lebih polite. Senang cerita, bau gentleman modern. Explorer ni sangat sesuai untuk pakai pergi kerja, meeting, kelas, travel atau dating. Bau dia versatile, siang boleh, malam pun boleh. Pakai t-shirt simple pun boleh, pakai blazer lagi nampak proper. Dari segi ketahanan, Hassan berangkat pakai 6 ke 8 jam kat kulit dia. Projection dia mula-mula jelas, lepas tu dia lebih close to the skin. So, orang dekat dengan kita akan bau tapi tak akan ganggu satu bilik. So, no worries. Kalau korang lelaki yang nak ada satu perfume yang selamat, bau best, mahal tapi masih mesra poket dan boleh pakai hampir setiap hari, Explorer ni memang pilihan yang sangat selamat. So, korang tim bau fresh woody gentleman macam ni atau lebih suka bau manis yang heavy? Kalau pernah pakai Explorer, cuba share kat bawah. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak review perfume dalam bahasa Melayu.